Satu function yang I suka sangat dekat steam oven TG ni sebab dia ada mode self-cleaning. So selalu kita akan jarang cuci oven kan, tapi sebenarnya benda tu akan membiarkan macam bakteria, dan benda tu dia akan kena dekat kita punya makanan-makanan yang lain. So I suka buat mode self-clean. Kalau korang tengok kat menu dia, dia ada mode self-cleaning, which is yang P02 ni. Cara nak buat, korang tekan je this button here. Okay, so dia akan ada dia punya program lah orang kata. Program dia ni ada macam-macam korang. Sterilize, chicken soup, steam, frozen buns, bla 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 bla, bagel, macarons, macam-macam korang boleh buat. Korang pilih je mode mana. So macam sekali ni kita nak buat self cleaning kan, so kita ambil P02. So yang ni kita tekan kat sini. So dia akan jadi P02 and then kita akan start. Alright, so sekarang dia akan start untuk self clean. Yang ni kan kalau korang buka akan automatically tutup. Dan sini dia dah ada dia punya tank tau. Tank air ni yang kita guna untuk steam ikan, steam ayam, and untuk kita buat self cleaning ni atau sterilize ni kan. Dia akan guna haba dan air yang panas untuk kita cuci oven ni lah. And then kat bawah ni pula ialah tray yang kita boleh cuci. So nanti air-air tu akan bertakung kat sini. Yang ni dah berdanat, jomlah kita cuci. So dah cuci tu kita slide je masuk kat bawah ni. So apa-apa kotoran semua akan terkumpul kat bawah ni. Dan nanti kita ambil, kita cuci je. Seriously sangat senang. Dia dah berbunyi dah. Dia dah berbunyi dah. Okay, so ni maksud dia tangki air tu tak cukup air. So dia suruh kita refillkan air dia tu. Nampak tu. Betul-betul berasap ya. Memang steam panas terus. So kita ambil keluar. Yang ni kita isi air. Memang habis guna terus satu tangki air ni. Okay, lepas dah isi tu kita tutup. Okay, tengok. Dia sambung balik. Kita ada lagi 3 minit je lagi untuk dia habis dia punya self cleaning.